Okay geng, tadi kita dah tengok dah launching motor S1M dekat atas stage. Sekarang kita tengok depan mata kita geng, memang puas hati, memang menarik geng. Ada 3 jenis motor, 2 skuter, 1 skuter besar, 1 skuter biasa, 1 lagi motor gear, 6 speed geng, 6 gear. Ni memang menarik geng, memang sayang-sayang dengan Y15, memang color dia padu geng. Jom kita tengok geng. Dragon sudah masuk. Nama je Naga 125 tapi CC still nampak kecil. Aduh, asal potong betul. Tapi kalau performance dia tak tahulah boleh saing ketat dengan MVX ataupun Vario. Kau rasa macam mana? Okey tak motor ni? Laju ke? Motor abang-abang masuk lagi. CC 400 weh. Harga dia memang murah gila daripada D-Max, S-Max dengan S-Max tu. Tapi kalau spare part dia tak tahu lah, senang cari ketat kan. Kau pandai lah abang-abang cari nanti spare part kat mana kan. Yang ni aku minat. Dia nampak style lah, nampak futuristic, nampak modern. Tengok lampu depan dia macam kapal terbang alien dah. Tapi kalau performance dia aku rasa ni mesti boleh saing-saing dengan Y15, Y16 tambah V8. Bye-bye V8 kat belakang tu. Okay geng, W motor pula. Tadi kita dah tengok dah launching motor dekat atas stage. Memang menarik, memang padu geng. Sekarang kita tengok depan mata, tengah review display sekarang ni. Memang padu, ada 2 jenis motor, cruiser dengan scooter. Memang menarik, memang mantap. Jom kita tengok review satu-satu, okey? Cruiser, wow. Masa diorang announce motor cruiser, aku dah excited gila lah. Tapi tahu-tahu je bila keluar, tengok 125cc. Alamak, kecil pula dah. Tapi bolehlah diorang buat ala-ala macam capcay lah kan. Mungkin spare part aku semua senang cari, mungkin murah. Kau rasa macam mana? Kau nak beli tak cruiser ni? Scooter CC 125 lagi. Aduh, siapa je nak lagi CC 125? Kecil pula tu. Bagi je lah dekat akak nurse, budak-budak sekolah tu. Sesuai lah dengan diorang motor ni. Tapi spare part apa semua tak tahulah. W motor kan. Kau pandai lah kau nak beli ke tak motor ni.